Allah Ta'ala hantar kita makhluk-makhluk sama ada di kalangan manusia ataupun golongan jin atas muka bumi tempoh yang singkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umat aku di antara 60-70 tahun. Walaupun singkat 60-70 tahun, tapi begitu penting untuk menentukan kehidupan kita yang sebenar di akhirat. Kehidupan yang selama-lamanya. Khalidina fiha abadah. Sebab itulah Nabi SAW dan banyak hadis-hadis pernah bersabda, Al-Kayyisu, mereka yang bijak. Al-Kayyisu, mereka yang cerdik. Siapakah mereka yang cerdik? Mendana nafsahu, mereka yang muhasabah diri. Fikir untuk kebaikan diri. Bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Wa amila lima ba'dal maut, dan mereka melakukan amal untuk selepas mati mereka. Nak bina iman mereka, bina amal mereka, bina pahala mereka, bina ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan dalam kehidupan dunia. Dunia lah untuk mereka meraih sebanyak-banyaknya yang dibekalkan oleh Allah. Nak sembahyang dunia, nak puasa dunia, nak zakat sedekah dunia, nak selawat dunia. Kenapa dalam syurga akhirat tidak lagi ada apa-apa amal pun? Dunia adalah darul ibtila, mazra'ah, tempat untuk kita cucuk tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah tempat untuk kita cucuk tanam. Dan hasil tuaian di mana? Di akhirat. Di akhirat ada darul jaza, kampung yang kita terima segala usaha kita, hasil penat lelah kita. Sebagaimana kata ulama, kehidupan kita dunia bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, hidup kita susah payah, sekolahkan anak. Alhamdulillah dengan berkat usaha kita, gigih kita, tarbiyah anak kita, didikan agama, hantar mereka ke sekolah kebangsaan, menengah, sampailah menara gading. Alhamdulillah, anak menjadi seorang pelajar yang cemerlang, graduan, terima ijazah. Sejuk hati mak ayah, keluarga tengok anak yang kita didik, segala-galanya anak kita. Kenapa? Dulu kita susah, sekarang kita senang. Kenapa dia senang? Oh, Masya Allah, dulu susah hidup dia. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Demikian juga kehidupan dunia dan akhirat.